Pada hari kedua di Busa ni, kita dibawa berjalan lah ni ke Kota Lama Busa ataupun pusat pemerintahan dia lah. Itu pintu dia lah yang masih tinggal. So itu bandar dia. Dan kita terus masuk ke makam, kawasan makam Osman Ghazi dan anak dia dah Orhan Ghazi tu. Bila kita masuk saja kawasan makam ni, semua orang pun excited dah. Pasal apa? Pasal inilah first time kita tengok bunga tulip. Dan bunga apa tak tahu tu, yang putih-putih ni tak tahulah. Tapi pun ada bunga tulip lah. Nak main Turki sangat-sangat musim musim apa ni? Spring ni, nak tengok bunga lah kan. Semua pun excited lah ni, pakat tangkap gambar terlupa nak pergi makam tu. Kita ambil gambar dulu. Ada tapi belum nampak kembang. Dia memang ada satu keterujaan lah bila kita tengok satu yang baru kan. Ni tulip ni tak ada ni tempat kita ni kan. Tempat kita bunga ros ada, tu macam biasa lah. Kita punya pemandu pelancong ni, Cik Sila ni, Cik Puan Sila ni, baru kahwin dia ni. Duk cerita macam-macam lah pasal tempat ni. Of the city. Later there are two tombs, as I said, and on that side you're gonna see the sign of Bursa. If you want, over there also you can take picture. Okay. Oh, by the way, there are some tulips over there. Yeah. Okay, 9:30. Okay, dari sini kita boleh tengok keseluruhan bandar Bursa. Bandar Busra. Bukan Busra. Bursa. Bukit yang kita main ni sebenarnya tanah perkuburan. Kan, lepas tu kawasan ini dia kawasan perkuburan kepada Osman Ghazi dan juga Orhan Ghazi. Yang tadi itulah yang ramailah orang nak tengok orang yang bertanggungjawab mengasas Empayar Osmaniyah ni. Dekat sini ni ditanamlah ni pokok-pokok bunga tulip ni. Cantik lah bunga tulip ni rupanya. Apalagi kita yang first time ni, orang-orang Malaysia yang first time ni tengok, terkagum-kagum lah tengok bunga tulip ni. Ni makam dia. Kita masuk ke makam Osman Ghazi. Biasanya dalam makam ni dia letaklah sebelah-sebelah ni anak-anak dia ke cucu dia ke kan. Lepas tu pemandu pelancong tu pun bagi tahu mana-mana makam tu yang ada songkok atas tu, bukan songkok, ada serban atas tu, hak tu lelaki lah. Kalau yang tak ada serban tu perempuan. Dan ada ni di sini ni kira bacaan Al-Quran ni sepanjang masa lah. Tak tahulah siang saja ke malam pun ada juga. Tapi waktu kita main ni memang ada bacaan Quran ni yang secara live lah oleh seorang qori. Ni Osman Ghazi Padishah.
dalam perjalanan keluar tu kita jumpalah 2 orang pengawal ni. Kalau lah inilah saiz sebenar tentera Osmaniyah. Memang nampak gagah tentera Osmaniyah ni. Kerana saiz dia yang besar tu. Bukan calang-calang punya tentera ni. Okay, kita baru saja melawat makam Osman Ghazi. Siapa dia Osman Ghazi ni? Osman Ghazi ni dia macam founder kepada Empire Osmaniyah lah. Okay, ada 3 empire yang kita kenal lah besar. Pertama-tama sekali Muawiyah. Muawiyah yang berpusat di Syam ataupun Syria sekarang ni. Kemudian selepas tu kerajaan Abbasiyah. Bila dia topple kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah pula naik yang dipimpin oleh Abbas Abdul Muttalib. Itu dan dia merentah selama 100 tahun lah. Dan ini kerajaan yang besar selama 600 tahun lah kerajaan Osmaniyah ni. Dan dia berpusat di Turki ni lah. Dia membentuk kerajaan setelah mengalahkan kerajaan Rom. Dan dia berpusat di sini lah, di Basrah. Kemudian selepas Muhammad Al-Fatih berjaya mengalahkan Empire Byzantine di Constantinople, so mereka pun berpindah ke Constantinople. Okey, sedikit tentang sejarah Osmaniyah. Osman Ghazi Tubasi Ushra. Dan yang ni pula makam Orhan Ghazi lah, anak kepada Osman Ghazi. Dia ni kira pemerintah kedua lah Empire Osmaniyah. Ni baginda memerintah sekitar tahun 1324 sampailah 1326. Antara yang penting pasal Orhan Ghazi ni, kira dia lah yang membina sistem kerajaan yang lebih teratur lah. Ada mata wang sendiri, ada sistem pentadbiran, bina masjid, madrasah, pusat kebajikan, dan dia menguatkan angkatan tentera dia lah. Okay, waktu dia lah tertubuhnya unit khas dalam tentera ya, tu yang dinamakan Janissary. Kira kalau kita lah ni pasukan komando lah kan. Kira Osman dulu ni bapak dia tu membuka wilayah berjuang dan berperang lah. Kalau anak dia ni, dia lebih kepada mengukuhkan kedudukan negara. Kira waktu ni Empire Byzantine tu dah ada di Istanbul tu. Cuma mereka belum lagi menakluki lah, sehinggalah Sultan Mahmud ataupun Muhammad Al-Fatih lah. Di Turki ni tak ada lah yang nama Muhammad, mereka Mahmud. Kalau tuan-tuan rajin tengok TV kan, dulu ada satu siri daripada Turki lah, tajuk Sulaiman Magnificent. Kira dia antara raja yang banyak menyumbang kepada Empire Osmaniyah lah. Ni kita dah keluar daripada kawasan makam tu. Kita jalan-jalan lah dekat kawasan kota lama ni. Melihat pada tembok dan gerbang kota lama di Bursa ni, memang kita akui lah hebatnya Empire Osmaniyah waktu tu. Baik, sampai di sini dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi di next video.